Hey guys, selamat berhari Sabtu Sabtu banyak wedding, ride aku tak ada buat kot. So ada wedding kat rumah aku hari ni. So aku tak pergi untuk ride. So hari ni pagi-pagi aku nak hantar motor aku dekat ni, kat belakang. Pergi dekat KK Bikers. Kedai ni kedai motor kat Percaya. Novo kat sini tadi. Aku punya Y66 kat sini juga. Aku nak tukar barang motor aku lah sebab punya carbon tu macam dah habis kot. Start tunggu sekali tak bunyi. Kadang bunyi tak bunyi. So aku hantar kedai ni, so tengok balik. Tengok. Untuk permulaan aku buat aku punya starter tu. Starter ni problem sikit. Starter ni berapa Bos, starter bos. Berapa starter? Starter berapa? 100? Waranti? Setahun? Waranti kedai lah. Ya tak apalah. 1 bulan lah. Ok lah, aku try pasang ini. Tu aku lagi pasang mono ni, dia kata lembut. Tu tukar mono lain. Tu depan tukar spring aja. Tu tayar ni kemudian aku tukar. So pengetahuan aku pakai brand Supremo Advanced Absorber Technology. So it's fully adjustable, accommodate different riding station. Kita buka yang skru belakang dulu Buka spring. Turunkan swing arm dia. So satu lebih lebih kurang lah. Betul yang aku starter pun satu lebih lebih kurang. Satu lebih 300, 400.5, 500 juga ni rasa. Kalau yang lama punya kata kebun baru lembut sangat. Ini punya starter yang lama punya kata carbonnya nak habis tu tukar baru lah. So nak elakkan benda tak boleh start, tukar yang baru je lah. Panas bai. Panas gila bai. Ambil yang original lah, satu lebih tengok. Yamaha Juni 4. Waranti sebulan. Kita dah pasang. Okey lah, testing okey. Baik, aku punya mono baru punya mantap lah, macam aku punya Olin lah. Pemasangan mono baru aku. Style bray. Brand dia, brand mono ni brand Primo Primo. Kita tengok macam mana Ini aku tekan betul. Jadi memang betul lembut gila, pegang depan belakang lembut. So dia try ni nanti. Si masang balik. Harap berhasil. Belakang sudah basah, kuning-kuning. Kita tengok hasilnya nanti. Dia proses pemasangan lah. Depan pula, belakang tengah pasang, aku ambil depan pula lah. Okay, ini brother ni kata ni aku punya fork ni pun alamak bocor lah pula. Aduh, patutlah tukar baru ni fork ni. Spring dia aku tukar spring lain. Spring dia brand ni. Spring dia adalah fork spring mana tu SPK? SCK ni lah. SCK. Ini spring SCK. Okey, ini ke mantap juga ni. Alright. Dengan musik family you tu. Nak beli tak ada. Bersih sikit, bersih. Dah 2 tahun foto fork aku. Bersih baik, bersihkan. Orang banyak bersih lah. Fork dah kotor, balik. Dia bersihkan balik lah. Gila lah, tengok. Shining fork tu. Tukar spring bagi dia keras sikit sebab lembut sangat lah. Aku nak corner pun nampak lembut sangat. Untuk berlompat, tak confident. Jadi dia spring lain dia gantikan balik. Tukar spring dia buang minyak fork. Buang ukuran tu banyak minyak fork nak masuk. Kata-katanya dia buat dekat menu aja lah. Terus agak ada benda tu, dia tak ada masalah. Dah tu siap. Oh belum baru nak bersihkan tu. Forknya dah siap dibersihkan, dipasangkan spring. So isi pemasangan sekarang baru terlihat. Terlepas kita untuk adingan ini
Kita pasang kiri dan kanan Sangat seterusnya itu tayar dengan skru ni lah dengan led. Pemasangan tayarnya 90% siap lagi siap tu. Sudah siap sudah jemperannya untuk baraksi dengan mononya, springnya tukar lain. Okey, tengok masih test, tengok kasih test dulu. Kasih jalan dulu, kasih jalan. Tengok, testing. Oh, bau keras. Okey. Jalan. Let's go. Testing. Oh. You guys, testing. Yes. Mantap babu, mantap padu. Jenteranya sudah menjadi. Aku try lah. So, dah try testing, melekat keras padu boleh kona-kona. Guys, kita bayar setelah siap semuanya kita bayar. Hey guys, kalau kau nak pergi kedai ni kat area Sumber Dana lah. Sumber Dana kau masuk lorong sini kalau daripada Syaz kau nak mengala ke airport sana, so kedai dia dekat sini. Kedai ni aku suka datang sebab kat belakang kedai tu ada banyak stok lah. So order on the spot boleh dapat lah. Kau tak nak tunggu sebab kedai tu kena tunggu kan. So aku selalu pergi kat sini lah. Dari bekerja pun buat laju. Mungkin budak ni semua mahir kot. Mahir sangat tu yang laju buat kerja tu. So kalau lagi satu dia dekat sini. Kalau kau daripada Subang, Maybank Subang Perdana ke ujung sekali nak ke Subang. So sebelah kiri ni ni kedai dia. RCB Bikers, AK Bikers. Aku punya tahu yang motor anak aku yang accident tu pun dia punya cover step aku buat kat sini juga lah. Maknanya banyak yang kat sini lah. So, baloi lah. Macam tu lah. Aku suka kedai ni pasal kedai ni ada banyak tayar. So, aku pakai Timsun motor ni. Timsun tak sell untuk aku lah sebab aku pergi daily work kan. So, botak dah. Ada tayar yang ada kat sini. Kau boleh tengok lah. Boleh pilih. Macam ada. Boleh tengok. Banyak juga baik. Aku boleh ada kat sini lah tu ni. Rumah, biasanya rumah. Kat sini pun ada banyak hitam kan. Minyak hitam aku boleh tukar kat sini. Banyak-banyak pilihan lah. Harga lebih kurang sama je. Dan daripada itu kita ada exhaust yang padu kat sini. Kau try lah tengok, harga memang cun. Selain daripada tayar-tayar yang ada kat sini, dia ada juga tayar di sini juga. Lihat sini atas deretan tayar-tayar yang pelbagai jenama yang kita cuba untuk motor moped. Ini dia punya build mono spring dengan dia punya starter total 530, dikali diskaun pun ada sikit 520. Alright, jangan lupa subscribe, like and share. Nampak?